Kita harus juga ambil perhatian, iaitu perjanjian ini dengan Malaysia dan Amerika masih belum berkuat kuasa kerana proses rektifikasi itu, kalau dalam undang-undang yang sedia ada, perjanjian sedia ada, dia tertakluk pada proses rektifikasi. Dan sehingga semalam, Amerika belum mencadangkan tarikh untuk rektifikasi. Jadi masih tertangguh di situ. Tetapi kita juga mengambil kira apa implikasi dan kesan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Perintah eksekutif ini kesan sementara bagi Malaysia itu baik kerana dia turun ke 10% daripada 19 yang dahulunya. Yang kedua, maknanya dia tinggal 15% daripada 19 turun menjadi tinggal 15% daripada 19 ini peringkat awal. Tapi ini berkuasa hanya 150 hari. Jadi apakah kita tunggu sehingga selesai? Tapi kita senantiasa pantau dan kita juga tahu bahawa Amerika Syarikat presidennya mungkin menggunakan Section 122 IEPA ni. Jadi kita belum tahu. Kemudian apakah Kongres Amerika akan bersetuju dengan keputusan Mahkamah Agung atau berbeza pendapat, itu pun masih belum dipastikan.